أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. صاحب الفضيلة Ustaz Khairi bin Haji Arifin, Imam Masjid Melayu Teluk Intan Perak, merangkap pengerusi majlis pada pagi ini. Yang amat saya hormati, yang berbahagia, orang kaya-kaya Laksamana, Raja Mahkota Meja Datuk Haji Mio Ridwan bin Mahyudin, orang besar jajahan Hilir Perak, merangkap ahli majlis agama Islam dan adab Melayu Perak. Tak lupa kepada Al-Fadil Encik Badrul Hisham Muniran, pengurusi Masjid Melayu Teluk Intan Perak. Seterusnya Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim bin Muhammad Iqmal Hisham, Imam Masjid Daerah Sultan Idris II, Teluk Intan Perak. Yang berusaha Puan Hajah Mufidah, yang berusaha Encik Zairul Akmal bin Kasim, yang Ketua Majlis Perbandaran Teluk Intan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Tak lupa kepada Persatuan Wanita pada pagi ini Muslimat, dan juga orang-orang besar kawasan ini, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kita rapat, yang kita sayangi dan kita hormati sekalian. Pertama dan selamanya, wajib kepada kita menzahir dan merapatkan syukur pada Allah. Kerana syukur kepada Allah ini ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, dia akan mengekalkan nikmat yang kita dapat. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan sebab syukur, nikmat akan berkekalan. Tujuan yang kedua adalah untuk menzahirkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Tujuan yang ketiga, Allah akan tambahkan nikmat yang Allah beri dengan sebab kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, nescaya aku akan tambahnya. Saya mukaddimahkan pada pagi yang mulia ini dengan sebuah kisah. 2 tahun lepas, saya pergi ke Kemboja. Berhenti dekat KLIA, masuk dalam lounge. Datang seorang, mari berbual dengan saya. Bila dia berbual, dia pun cakap. Di ujung perbincangan, saya tanya, nak ke mana tuan? Dia kata, saya nak ke Mekah buat umrah. Kata, bagus sangat, alhamdulillah. Kemudian dia kata, Datuk tuan doa saya satu hajat. Saya kata, doa apa? Dia pun jawab, saya ni sudah lama tak boleh makan. Kalau saya makan, saya sakit sangat. Jadi saya hidup dengan minum saja. Tuan-tuan, masalah kita boleh makan, kita boleh minum, kita tak pernah memikir pun. Yang kita nak fikir, yang kita nak syukur kalau makanan tu sedap. Alhamdulillah hari ni sedap makan. Alhamdulillah makanan rare hari ni. Alhamdulillah sedap. Kalau nikmat boleh makan, orang tak fikir. Bukan nikmat makan, bukan nikmat makanan, nikmat boleh makan. Allahu Akbar. Nabi mengajar kita satu suasana yang pelik. Yang ini kita tak berlaku kat kita, jarang. Cuma baru ni sekali, baru saya ceramah. Saya jarang ceramah tajuk saya ceramah lapar. Lapar, kita lapar ni, lapar ni. Jadi saya cerita sebuah kisah. Satu hari Nabi keluar rumah. Biasanya menjadi kelaziman orang Arab tak akan keluar rumah selepas zuhur. Ni cerita zaman dulu. Masa tu dia tidur.
Ataupun dia duduk di rumah, dia berehat. Dia panggil waktul hajirah, tu bahasa dia. Sudah sembahyang zuhur, balik tidur. Jadi Nabi ni keluar waktu tu. Bila keluar ni seorang-seorang, tiba-tiba datang seorang namanya Abu Bakar, sahabat Nabi. Nabi kata, "Ya Abu Bakar, buat apa?" "Saya lapar ya Rasulullah." Nabi kata, "Saya pun lapar juga." Kedua sahabat lapar ni berjalan. Tiba-tiba bertemu dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Tanya Sayyidina Umar, ada apa? Lapar. La ilaha illallah. Mana ada dalam hidup kita 3 lapar berjalan sama. Lapar puasa tu tak lapar lagi tuan-tuan. Walaupun kita sebut lapar sebenar ni memang tak makan sungguh. Kadang-kadang ambil masa sehari 2 hari. Bila dengar macam itu, mereka kata, "Jom kita pergi dekat sahabat kita dengan orang Ansar." Sampai di rumah beri salam, ada isteri sahaja. Isteri ni pun terus jawab, ajak Nabi masuk dengan sahabat. Nabi ni dia lain, dia tak masuk, tak ada suami, dia duduk luar je. Dia duduk, dia kata tak apa, kita tunggu. Selepas beberapa ketika, suaminya pulang. Tengok Nabi, suami dia syukur yang amat sangat. Nampak kejelasan muka dia bersyukur yang amat sangat. Dia ucap terima kasih dan dia rasa seronok yang amat sangat. Apa dia buat? Dia kata, "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada lagi atas muka bumi ni, di dunia ini, di muka bumi ni, orang yang lebih baik, lebih mulia daripada aku. Kenapa? Kerana tetamu aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat. Suka yang amat." Dia jamu Nabi dengan sejamu-jamunya, dengan kata orang dengan daging, dengan anggur, dengan susu, dengan sedap. Nabi kata, "Cukup, tak payah." Akhirnya kedua-dua tu kenyang. Bila kedua-dua tu kenyang, bukan kedua lah, ketiga-tiga semua sekali tu kenyang. Bila sudah kenyang, itulah ambil kita Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi tak satu. Okey. Bila dah kenyang tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi baca firman Allah yang kita selalu baca dalam surah At-Takasur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tersebut di dunia dulu di atas nikmat yang kamu dapati. Sekali saja Nabi baca ayat ini. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana dia jadi khalifah selepas tu, dia jadi khalifah tahun 11 Hijrah, berakhir 13 Hijrah, 2 tahun sahaja. Setiap kali dia dapat makanan sedap, dia akan baca summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, berkaca-kaca mata. Bukan suka seronok, tapi mengingatkan nostalgia dia makan bersama Rasulullah dan Rasulullah baca nas ini. Jadi tuan-tuan, atas asas ini tidak ada sebab kita kata kita tak boleh bersyukur, bahkan kita kena bersyukur. Semua di kalangan kita kadang-kadang duk kata bahawa kita ni tak ada nikmat. Kenapa? Kerana kita tak tengok orang lebih susah pada kita. Bila kita tengok orang lebih susah pada kita, baru kita kata rupa-rupanya banyak kita dapat nikmat. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ni boleh tidur, nikmat. Saya cakap saya nampak macam gurau, betul. Berapa ramai orang tak boleh tidur? Tak boleh tidur. Kita ni boleh tidur, ya Allah. Dalam majlis belajar boleh tidur. Khatib baca khutbah boleh tidur. Dan pelbagai-pelbagai lagi kita boleh tidur antara satu sama lain yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita boleh tidur. Nikmat.
Jadi rupa-rupanya kita ni berjalan di atas nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, ceritakanlah. Syekh Sya'rawi, seorang ulama besar zaman dulu, baru meninggal. Saya suka sebut nama dia. Saya amat kasih dan suka cara dia. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni orang Mesir. Mati tahun 1998. Dia meninggal dunia tahun 1998. Dia ni ahli tafsir. Kalau kita tengok ustaz-ustaz mari ngajar, itu baca tafsir. Dia ni tukang tafsir. Arab sendiri pun banyak baca. Tapi dia ni ahli tafsir. Ya, payah. Dalam dunia orang macam tu payah. Dan nak tahu karamah dia, sampai sekarang, dia masih lagi mengajar di TV Mesir. Biasanya siapa dia mati sekejap lepas tu tak ada lah dia. Sebab orang alim Mesir ni bukan 4 orang. Mungkin 4 juta. Ramai. Hak menghafal Quran, hak ni ramai. Tapi Syekh Sya'rawi ni dia luar biasa. Dia mati sahaja tuan-tuan, orang iring jenazah dia seramai lebih daripada 1 juta manusia. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube apa-apa saya sebut kisah dia. Saya nak ceritakan kisahnya macam mana. Dia ni orang seru ngajar sedap ni sedap. Saya suka cara dia. Tuan-tuan, bulan Ramadan, satu hari dia keluar dari satu tempat, datang seorang pemuda pegang dia. Tok Guru, ni ibarat bahasa kita lah. Tok Guru, boleh tak nak ajak Tok Guru buka rumah saya? Syekh Sya'rawi kata, saya ni ada keluarga dah, ada ni. Dia kata, dengan air mata dia tengok cara tu, Syekh Sya'rawi rasa tak datang hati. Maknanya, segunung keikhlasan, pengharapan. Dia kata, akhirnya aku terikut pergi rumah dia. Tengok-tengok rumahnya macam mana tuan-tuan. Molek sikit pada kembang ayam. Miskin. Tak nampak nak berapa nak bocor tengok ni. Dia ni orang ni bila dia dapat bawa Syekh Sya'rawi, dia bagi tahu kat bini dia, "Oh, yang kita dapat bawa Syekh Sya'rawi." Bini dia pula cara arakkan kali suka. Arak kan? Dia buat dia akan tepuk ni. Suka tu. Siapa pula orang miskin, orang biasa, bukan orang kebanyakan kaya dah. Syekh Sya'rawi pun tengok dia. Nak ajak makan ni. Dia pun pergi dapur kat bini dia. Dia pun cakap, kita nak jamu Syekh Sya'rawi hari ni. Bini orang miskin kadang-kadang cakap tak pandai belahan, kuat juga. Kita tak ada benda, kita ada kentang je. Makanan asasi dia kentang. Nasi pun payah nak cari, roti pun kentang. Lepas tu dia pun datang kat Syekh. Dia senyum lah orang ni. Syekh Sya'rawi kata, kalau awak nak ajak saya makan, saya boleh, tapi dengan 3 syarat. Syekh Sya'rawi ni orang yang memahami keadaan. 3 syarat. Syarat apa? Syarat yang pertama, kita bila buka puasa kita tak makan lagi, kita makan buah kurma je. Dia ada bekal buah kurma 3-4 biji, awak ambil ni, saya ambil saya. Kedua, kita tak makan lagi, kita semayang dan saya nak zikir dulu. Sebab dia faham, bila jepuk mengejut gitu, bini tak ada nak masak lagi. Dia tahu, masa tu mana ada WhatsApp, ada telefon bagi tahu kat bini, tak ada. Jadi dia faham. Dan yang ketiga, dia kata, saya nak makan ketang je hari ni. Kalau kita mengarut Abiah, kau tak ada duit, tak ada apa nak jemput aku. Dia tahu. Jadi kawan ni sukanya, Alhamdulillah. Rekah ceritanya, selesai makan balik ni, dia balik, dia kata, Sya'rawi kata, Syekh ni, aku tak tengok lagi orang mulutnya, Alhamdulillah, laki bini sukanya, gembiranya, zikir. Macam tu, syukur sangat. Alhamdulillah Syekh, Alhamdulillah. Berpuluh-puluh kali, Alhamdulillah. Hari yang lain, tiba-tiba,
dia dapat satu kad Syekh Rawi ni. Dapat satu kad comel. Cantik. Jemputan daripada antara orang kaya di Mesir. Jadi dah ialah dah kalau kawan ataupun kenalan tak pergi tak datang hati. Pergilah nak buka puasa juga. Pergi tu sampai kat pintu pagar sahaja nampak rumah, nampak tanah luas Allah. Rumah mansion besar dengan ni kereta deretan mahal gini-gini. Dia pun sambut Syekh Rawi. Sejak siapa balik cerita hak sedih semua. Allah teruk Syekh, Allah teruk bini saya, anak saya, orang ni, orang dak puas hati je. Syekh Rawi kata aku pelik. Orang apa kedana mulut tak lekang, alhamdulillah. Orang kaya ni tak lekang dengan mengadu, tak puas hati dengan ni, pusing susah tengok. Sepatutnya apa yang dikatakan orang miskin tu letak pada orang kaya ni, apa yang pada orang kaya tu letak pada mulut orang miskin. Tapi tak. Sebab itu akhir sekali kita kata bahagia syukur ni daripada hati dalam. Bukan zahir je. Baik tuan-tuan. Syukur ni apa makna syukur ni? Kita sebut syukur ni banyak kali. Kita kata syukur. Syukur ni dengan makna terima kasih. Terima kasih ni kita selalu sebut terima kasih seperkataan. Tapi sebenarnya dia dua perkataan. Terima satu, lepas tu kasih satu. Maknanya ada juga terima beci. Terima tak kasih. Terima. Kita bagi kat orang miskin RM10. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi kepada orang yang ni RM100. Warna sikit sangat. 100. Aku ingat RM2,000. La ilaha illallah. Tak ke? Beza tak tuan-tuan? Yang ni terima dan kasih. Yang ni terima tapi tak kasih. Lain. Jadi bila kita kata terima kasih, kenapa? Kerana nikmat Allah bagi pada kita ni di luar kemampuan kita nak jelaskan. Allah menyatakan bagaimana wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak dapat hitung. Kenapa? Kerana terlalu banyak nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, tuan-tuan. Apa nikmat Allah? Nikmat Allah ni akan terserlah bila tak ada. Bila kita ada masalah. Saya analogi contoh paling mudah. Satu hari kita mari masjid. Duduk. Tengah duduk datang sebuah kereta mari. Tengok muka kita. Dia kata, "Ji, apa khabar?" Kita tak kenal dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kata nampak pucat. Ya, saya ada sikit masalah. Orang ni kata ikut pengamatan saya, awak ni mungkin sakit jantung ke? Oh, dia kata betul. Ada 3 sumbat. Stand pun doktor kata tak boleh pakai stand dah. Pakai tu, pakai belong ke stand. Jadi kena buat macam mana? Kena bedah lah, bypass. Dan bila? Kata bulan 4 tahun depan. Bulan April 2026. Ambil dah ni. Dia kata, kesian kan. Awak pergi minggu depan. Dia pula cakap, kat mana? IJN. Tahu apa awak boleh cakap macam ni? Saya tukar bedah saya. 3 ni kawan saya semua bedah belakang. Tak apalah, saya request lah. Nama apa cik? Haji Mat. Haji Mat memang okey, bagi ni. Dia pun terus telefon. Terus telefon depan tu. Minggu depan marilah. Mari awal sehari sebab kena buat ada prosedur dia. Lepas tu kita bedah.
Allah. Lepas betul dengan izin Allah Ta'ala, tengok kos 200 kil, 200,000. Sebab berat lajak. Teruk dah. Tapi tak apa, alhamdulillah dapat diskaun, dapat ni, bayar 3,000. Dia pun tambah sihat. 4 bulan kemudian dia duduk masjid. Mari hak kawan ni juga 4 orang tu tengah mari sebab nak pergi tak Kedah. Berhenti semayang sebetul ataupun nak pergi ke Lumut semayang. Kita pun tengok dia. Tuan-tuan rasa tergamuk tak kalau dia mari kita nak belanja dia makan tengah hari. Ataupun kita buat dek je. Kita berlari kat dia. Tuan doktor, marilah kami minta maaf lah, hari ni kami nak ajak juga makan. Biarlah apa-apa pun. Sebab apa? Sebab asbab dia kita sihat. Asbab dia tak payah bayar 200,000, bayar 3,000. Asbab dia kita rasa lega dah. Asbab dia kalau tak, dia pula cakap kalau lambat lagi boleh bawa kepada risiko kematian. Allah. Tuan-tuan, kita kalau boleh nak bayar, nak ucap terima kasih, nak ni, kita ajak dia makan, lepas duduk sekejap, terima kasih lah Tuhan. Terima kasih lah Tuhan. Cakap dia, terima kasih. Seronok. Tuan-tuan, Allah bagi kita hati, jantung, pedas semua sekali, buah pinggang, darah semua sekali. Nak kira tak habis. Ada kita ucap terima kasih. Yang kawan ni pergi baiki sikit, bypass dengan keadaan memang betul, baik betul. Tapi Tuhan kita, tak patut ke kita ucap terima kasih? Sebab kerana terlalu banyak nikmat Allah, kita terlupa. Sama macam kita dengan mak kita, dengan ayah kita. Kadang-kadang kita rasa geram kat dia. Tapi dia tanggung kita ni daripada kita lahir sampailah kita belajar sampai kita percaya. Tapi masa kita nak ambil SPM, tiba-tiba kita nak ikut tuition, kita tak ada duit, kena bayar 100 riyal. Tiba-tiba adalah Pak Mak mari tolong bayar. Pak Mak bayar 100 riyal tu kita ingat sampai mati. Pak Mak jasa 100 riyal. Mak kita lahirkan kita, duk jaga kita, ayah kita duk sekam mata, duk bagi kita kat 500,000 dah. Dengan kita duk lelah dengan asmanya, dengan gimarinya ni, kita tak ingat. Tapi hak Pak Mak bagi RM1 tu, hak kita ingat. Itu menjadi lumrah manusia. Sebab itu, bukan kita marah, syukur, terima kasih pada betul. Tapi kita kena faham Tuhan. Dan ramai orang dia mengucap terima kasih kepada nikmat. Dia mengucap terima kasih kepada penghantar nikmat. Tapi dia terlupa nak ucap terima kasih kepada pemberi nikmat Allah. Ini masalah kita. Kita hanya nampak yang tu, tapi kita tak nampak Tuhan. Tuhan bagi nikmat ni kadang-kadang kita akan tengok pelik. Banyak nikmat. Syekh Syarawi, ulama ni, dia cakap apa? Dia kata nikmat ni banyak. Serendah-rendah nikmat. Serendah-rendah nikmat. Bagi saya setinggi-tinggi dah ni. Tak apalah. Serendah-rendah nikmat adalah harta. La ilaha illallah. Hak tu kita telio tu nak pakai kereta besar, nak ni. Tapi itu serendah-rendah nikmat. Nanti kita akan bincangkan. Nombor 1 dia kata apa? Serendah-rendah nikmat itu adalah harta. Setinggi-tinggi nikmat. Tadi serendah, sekarang setinggi pula. Setinggi-tinggi nikmat adalah kesihatan. Tuan-tuan tengok orang tu kaya raya, tapi dia sakit. Sakit apa? Kanser. Kanser apa? Tahap 4. Dia kaya, dia comel, dia pakat besar. Tak ada benda.
Tak apa. Nak menuju tahap 5 dah. Tahap 5 tu makna mati lah. Saya ada seorang anak saya nombor 2. Saya sayang sangat dia, namanya Hamma. Kanser, mati. Ni cukup 3 tahun dah mati. Tahu biasa tapak je lah. Saya tanya dia, mak nak benda apa mak? Saya nak sihat je apa, boleh berjalan. Sebab dia akan lalu fasa akhirnya tak boleh jalan, akhirnya duk bedridden, akhirnya mati. Apa makna? Itu setinggi-tinggi nikmat kesihatan kita tu, alhamdulillah. Ada seorang perempuan nama apa? Rodrigo Cressida, itulah nama dia. Orang putih. Orang putih ni perempuan. Dia antara multi millionaire, orang kaya lah, duit berjuta-juta. Multi-millionaire. Maknanya bukan sekadar sejuta, tapi mungkin ratus juta pun. Orang comel. Model. Comel. Tiba-tiba dia sakit. Dia duduk atas wheelchair, duduk dalam hospital, satu bilik khas kecil. Makan. Sebelum dia mati, dia buat kenyataan apa? Dia kata, saya, lebih kuranglah, ada terlalu banyak baju-baju yang cantik. Baju superstar, baju model, bukan macam kita. Beralmari baju dia cantik. Tapi sekarang hanya saya pakai baju hospital je. Hospital dia bagi tak kita sakit pakai baju cook. Dia pakai. Dia ada 2-3 tempat pakaiannya sama. Hospital, penjara, itu semua sama tu. Lepas tu adalah beberapa jawatan lain tu jenis pakaian sama semua. Baju saya puluh ribu, ratus ribu, beribu-ribu, tapi bila saya sakit pakai baju hospital. Tinggal. Saya mempunyai rumah yang cantik. Saya juga boleh pergi ke mana-mana hotel 5-6 star. Tapi sekarang saya duduk satu ruang kecil di hospital. Itulah tempat tinggal saya. Saya mempunyai kereta-kereta yang mahal. Masya Allah, kereta-kereta tu mahal. Tak ada hak murah-murah ni. Kereta Mercedes ke, kereta BMW ke, kereta besar-besar mahal lah ke. Tapi sekarang saya hanya duduk atas wheelchair. Wheelchair berapa ratus? 400, 300. Mahal sikit, comel sikit 500, 600. Tak ada 800 ribu. Tak ada wheelchair 800 ribu. Orang nak buat macam gitu. Tengok. Jadi akhir sekali dia kata apa? Itulah baru saya faham. Macam mana itu menunjukkan setinggi-tinggi nikmat adalah kesihatan. Seafdal nikmat. Kita bincang serendah nikmat. Kita bincang setinggi nikmat. Seafdal nikmat. Apa dia? Seafdal nikmat ini adalah kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Dia ada 2. Satu, anak-anak yang cerdik, yang berjaya. Sebenarnya tak cukup. Plus dengan anak-anak yang berjaya, soleh dan solehah. Kenapa nak sangat soleh dan solehah? Pertama, dia merentasi akhirat. Dunia. Nabi sebut dalam satu hadis, awwaladun yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa untuknya walaupun dia sudah mati. 2 orang. Seorang suami isteri cikgu, contoh. Seorang kerja biasa, suami isteri, duduk rumah dekat-dekat. Anak pun sebaya.
Tapi hak cikgu 5 anaknya berjaya belaka dengan ialah dia cikgu lelaki perempuan cikgu. Zaman dululah tahun 70-an 80-an dia cikgu. Jadi dia pandai tu anak dia masuk sains, sekolah apa ni tinggi-tinggi, sekolah tak rendah lah. Sekolah yang orang panggil high class. Waktu masuk universiti pula luar negara. Sekarang anak dia kerja dengan World Bank, Bank Dunia. Kerja IMF, kerja dengan PBB. Jadi tokoh korporat yang berjaya. Seorang je, nak kata rendah tak rendah, tapi ketua setiausaha di kementerian. Hak tu hak paling rendah lah kata orang. Hak lain kok no. 5 berjaya belaka. Masya Allah. Tapi setiap kali raya, laki bini cikgu ni keruk ni. Hak ni kata minta maaf mak. Abah, kita ada meeting di Geneva. Hak ni kata saya menuju ke Vancouver. Hak ni kata entah macam mana ada meeting Jeddah. Kalau ada nak pergi ke apa ni umrah sekejap. Hak ni kata minta maaf kena pergi rumah. Tiap tahun bila datang hari raya, mak ni dengan abah ni, hak cikgu ni muka kelak ni. Faham muka kelak? Dia jalan je pergi makan kedai, dia makan dah tua malah nak masak roti canai, roti telur, makan kedai ya. Pergi makan kedai. Orang pun bisik, cikgu tu baguslah. Anak dia berjaya belaka, anak dia berjaya belaka. Tapi muka dia suka tak? Suka tapi tak suka. Sukalah anak berjaya, tapi tak suka nak temu anak orang payah. Tapi kawan dia, jiran dia sebelah ni anaknya 5 pelik. Seorang jadi tok siok, seorang tu kan jadi apa ni driver lori, seorang pula jadi kerja bertani kampung, seorang lagi baru naik jadi tok imam 3 lah. Seorang tu jadi apa ni orang panggil buat kerja biasa je di jual ikan. Tapi setiap waktu puak-puak ni pergi sembahyang masjid. Dia duduk di kampung masing-masing. Hak tu duduk sebelah sana, hak ni sebelah sana, sebelah sana. Mak tak ada nak lapar. Hak ni harta burger. Sebab tu nega burger. Lepas tu ni minyak ikan. Harta pula ikan. Dia tak harta lah banyak macam 4,000. Untuk itu. Bila datang raya, masing-masing duduk kat rumah mak dengan abah ni. Pasang dengan talungnya, pasang dengan bunga apinya, pasang dengan ni bakar lemangnya, macam-macam. Hak ni tunjuk perekatnya nasi. Jadi dia pun panggil, cikgu, mari makan cikgu. Cikgu kat kelak. Tanya pula soalan, mau sama. Dah balik? Orang ni kata dah 14 tahun dah balik. Orang ni kata, jadi tak suka nak cakap. Dia suka dia tengok keletah gini-gini. Dia ada anak, dia ada cucu, tapi tak. Saya tak kata mereka tak soleh, tapi mereka sibuk. Faham tak sibuk? Tak ada live. Ni tengok. Akhirnya cikgu ni kata, kalau begitu baik anak-anak aku jadi macam ni. Orang ni pula kata, kalau begitu baik anak aku jadi macam kamu. Senang. Tapi nak ceritanya, kita tengok. Ini seafdal nikmat. Dan sesempurna nikmat. Hak ni paling mahal. Mendapat redha Tuhan. Siapa dapat redha Tuhan, dia telah mendapat sesempurna nikmat. Ini puas hati hidup. Apa yang dia buat ni, dia boleh makan, dia boleh minum, tapi dia jaga ibadah. Semayang malam, dia tak pernah tinggal semayang malam. Daripada dulu sampai kini semayang malam, saya sebut dalam buku ni. Ini ada 17 jenis solat sunnah. Termasuk cara semayang malam, solat witir, solat ni. Masya Allah, patut tuan kita tengok. Nabi sendiri kaki solat malam. Nabi sendiri kaki solat malam. Kuatnya Nabi solat malam sehingga bekok kaki dia. Kita jatuh mutu bekok kaki. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang masyhur, bangun malam tengok Nabi tak ada, tengah semayang. Aisyah kata, ya Rasulullah,
qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik. Ya Rasulullah, Allah ampun dah dosa. Kenapa semua sangat orang malam semayang? Kita Tuhan tak ampun dosa, maksudnya tak ada jaminan. Tidur kan main seronok. Kalau ampun dosa tak tahu macam mana. Allah ampun dosa Nabi. Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan sembahyang malam. Dan Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Tengok. Abu Hanifah. Ni Pak Mazhab. Semua ada cerita. Abu Hanifah perangai dia macam mana? Dia semayang separuh malam. Separuh lagi dia tidur, dia buat macam mana gitulah banyak. Tiba-tiba datang seorang perempuan bagi tahu Abu Hanifah ni perangai dia ni memang kaki semayang tak tidur malam. Sedangkan dia tidur separuh. Dia kata sejak hari tu aku tak tidur malam supaya perempuan tu tak bohong cakap. Kalau saya lah, saya akan kurangkan lagi sebab saya dapat dah mileage, orang puji dah semua. Kita buat separuh, orang kata semua. Tapi Abu Hanifah tak, bila dia buat separuh, orang kata semua, dia terus buat semua. Ini perangai mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, mendapat kesempurnaan redha Allah ni adalah penting. Persoalan seterusnya ialah, sebenarnya dalam hidup kita kena ada sabar ke kena ada syukur? Jawapan yang pertama, kita kena ada dua-dua. Kena ada dua-dua. Kerana keluar daripada kedua-duanya satu keadaan yang tertinggi namanya redha. Hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairullah, wa in asabathu darra sabar fakana khairullah. Pelik dan heran serta ajaib orang yang beriman. Semuanya baik belaka. Kalau dia dikurniakan kelebihan, dia syukur, maka baik baginya. Jika sekiranya dia diuji, dia sabar, maka baik baginya. Tengok. Jadi dua-dua kena ada. Hasil daripada adanya sabar dan syukur, itulah namanya redha. Kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ar-ridha babullahil azam. Redha itu pintu Allah yang teragung. Redha. Pagi-pagi tuan-tuan, sebelum apa-apa, kita sunat baca doa. Antara doa yang saya sebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni dalam buku inilah doaku lah. Dan doa-doa seumpama ni adalah, apa makna? Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Redha. Baik. Cuma antara keduanya, kalau kita renung betul-betul, kata ulama, tak ada kalimah lain yang paling sesuai adalah syukur. Jadi maqam syukur ni dalam ilmu tasawuf merupakan maqam yang tinggi, bahkan mungkin tertinggi. Kerana apa? Kerana ini adalah sifat orang-orang soleh, sifat para nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan syukur ni ada dua jenis. Satu syukur biasa, satu syukur yang luar biasa amat tinggi. Syukur biasa ni ramah, alhamdulillah. Syukur luar biasa ni adalah amat sedikit. Sebab itu bahasa Quran kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sahaja daripada hamba-hambaku yang syakur. Syakur ni apa makna? Amat-amat bersyukur. Kalau syakir, orang yang bersyukur. Kalau syakur, amat-amat bersyukur. Atau wazan fa'un. Jadi maknanya syukur yang saya, bila sebut syakur ni, saya beri nama anak saya seorang, nama Abdul Syakur. Ni yang keempat, sekarang belajar di Madinah ni. Saya buat buku kat dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syakur ni sikit.
Sebab orang yang boleh syukur ni tak ramai. Mulut sebut Alhamdulillah. Kau ni kenapa sebut Alhamdulillah saja? Kau susah ini. Tak, dia syukur. Alhamdulillah. Syukur. Zaman seorang ahli tasawuf terkemuka. Ni tahun 200 Hijrah, 100 Hijrah. Begitulah. Namanya Ibrahim bin Adham. Kisahnya panjang. Sebahagian kisahnya saya cerita dalam buku Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ni kitab Imam Ghazali terakhir sebelum dia mati. Dia kata Ihya Ulumuddin Ayyuhal Wala. Tapi hak akhir sekali kitab ni. Dia karang dia siap pada tahun 504 Hijrah, dia mati tahun 505 Hijrah. Di sini dia ada 7 maqam ataupun aqabah, rintangan. Bermula dengan maqam ilmu, maqam taubat, maqam yang terakhir maqam syukur. Nak jadi orang syukur ni payah tuan-tuan, tapi itulah bukanlah maknanya tak boleh, boleh. Jadi Ibrahim bin Adham ni seorang tokoh tasawuf hebat dia, masya-Allah, alim, dan ceritanya panjang. Saya cerita dalam buku ni sebahagian kisah dia. Tuan-tuan, nak jadi ke cerita? Satu hari dia pergi ke Madinah. Sebab dia pergi tu maknanya dia bukan orang situ, dia orang sebelah Mawara An-Nahar, sebelah Iraq Takatan. Macam kita lah daripada Malaysia mari sekali-sekala. Dia pun macam tu, cuma dia setanah. Kita ni kena ke udara jauh. Mereka cerita masa tu lebih kurang 1300 tahun lepas lah. Sampai di Masjid Nabi, dia semayang-semayang. Sudah semayang isyak, masjid tu nak ditutup. Ada masa dia kunci dulu. Dia suruh keluar belakang lah. Sekarang dia buka habis 24 jam dah. Dia suruh tutup. Dia suruh keluar. Ibrahim bin Adham kata kat orang ni, tuan, saya ni mari dia jauh. Boleh tak saya nak duduk sini, nak semayang? Tak boleh. Jadi akhir sekali dah ada pujuk, dia pun ditarik Ibrahim bin Adham buat keluar. Bila buat keluar, dia pun tutup. Dia pun duduklah tepi Babus Salam tu, ataupun pintu masjid. Bila duduk situ nak semayang juga, nak duduk, orang ni pun kata tak boleh, sini pun tak duduk. Dia pun tak ambil, orang ni buat lari, buat keluar. Bila buat keluar orang ni, suruh keluar daripada tu. Jadi Ibrahim bin Adham tengah malam dah. Kalau katakan masuk waktu pukul 9 malam, ni pukul 10 dah. Tak tahu nak pergi mana, erek kaki lah. Zaman dulu mana ada hotel-hotel macam kita ni. Adalah mungkin rumah tu, panggang pun dah. Dia pun jalan kaki. Depan masjid tu, masa tu rapat sangat, lagi banyak. Ada orang jual macam-macam, salah satunya jual roti. Roti orang zaman dulu, sampai sekarang pun banyak. Bila jual roti dengan tempat-tempat bakar roti ada sekaligus. Dia pakai frang tu, dia letak, dia jual lah. Dia uli, dia masuk dalam macam oven lah, tapi dia pakai kayu lah, masuk bakar, yakar. Orang ni, dia kerja sampai larut malam lah, sampai ke pagi. Sebab pagi esok tu ramai ada orang nak beli ni. Lapar pagi-pagi, paham subuh tu beli. Jadi dia tak boleh lah nak sedia pagi tu, awal lagi. Dia tengok Ibrahim bin Adham, ahli tasawuf sufi yang terkenal ni, tok guru, tok wali ni. Dia tengok, dia kesian. Nampak dia orang duduk situ, dia tahulah orang mari ni bukan orang Madinah. Dia pun tengok. Dia kata, tuan, kesian kat tuan. Tuan marilah duduk sini. Nampak? Dia pun bagi tempat tikar ataupun tempat dia tidur bagi tepi tu. Ibrahim bin Adham macam pucuk dicerita ulang mendatang. Sukalah, terima kasih banyak, duduk. Ni kawan ni tengah buat kerja. Jadi kalau kita orang buat kerja, kita baru duduk kat dia, kita akan ngadap muka kita ke dia. Taklah ke belakang lalu. Sebab tak kenal. Tahu apa-apa benda pun. Jadi dia pun perhati dia orang ni. Tukang roti ni, perangai dia ni pelik. Masa uli roti, masa bakar roti, masa ambil roti, masa sipang roti, letak roti semuanya, mulutnya sebut sekalimah je.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi si Ibrahim bin Adham, tok guru besar ni, bila tengok sebut alhamdulillah, dia pun kata, Tuan tak ada zikir lain dah ke? Takkan tak ada subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, macam-macam lagi. Dia kata untuk hamba cukup dengan alhamdulillah je. Alhamdulillah. Hamba buat juga hak lain sekali-sekala, sikit-sikit je. Alhamdulillah, bagi hamba cukup dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah banyak sangat, Ibrahim bin Adham pun tanya, dah kenapa sebut alhamdulillah saja? Dia jawab, ni rahsia dia jawab. Wallahi, tidak ada hajat-hajat saya melainkan Allah kurniakan. Kalau saya telitah je, Allah bagi. Kalau saya nak je, Allah bagi. Maka saya sebut alhamdulillah je. Tu je. Hajat saya dapat. Alhamdulillah. Jadi apa lagi nak? Alhamdulillah. Kemudian, Tuan Roti ni pun cakap, cuma satu lah, Tuhan masih lagi tak berkenan kepada saya. Ibrahim bin Adham kata, apa dia hajat? Hajatnya, dia kata, saya dah lama minta dengan Tuhan. Saya nak bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Orang Suhur besar tu, maknanya nama dia tu Suhur. Saya dah lama dah nak doa kepada Allah, nak temu dengan Ibrahim bin Adham. Dia pun tanya, dah kenapa Tuhan nak temu dengan Ibrahim? Allah, saya cukup kagum dengar cerita sejarah ini. Ibrahim bin Adham kata, kalau begitu kau tak payah bertemu lah. Kau jauh lebih baik pada Ibrahim bin Adham. Awak lebih baik daripada Ibrahim bin Adham, tak payahlah. Kalau saya, kalau tanya itu, saya akan batuk dulu. Mu tahu tak siapa Ibrahim bin Adham? Tak, aku lah. Ni kan kemah. Tapi nak ceritanya berkat alhamdulillah. Poin terakhir, saya minta 5 minit lagi sebab masa tu macam pukul 10 tu. Tuan-tuan, macam mana kita nak bersyukur? Nombor 1, kalau kita nak bersyukur, kita kena minta dengan Tuhan. Sebab yang beri syukur pada kita Tuhan. Ada orang dapat banyak tak bersyukur. Ada orang dapat sikit tapi bersyukur. Sebab itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bila dia dapat kuasa yang hebat, satu-satunya Nabi yang Allah bagi, tak ada lagi Nabi yang bersifat raja, yang bersifat penguasaannya mutlak. Orang pun tak boleh. Yelah, siapa faham bahasa semut, bahasa burung, bahasa binatang, bahasa jin? Mana orang faham? Kedua, macam mana dia boleh harah burung, semut, jin, semua boleh harah? Kita mana boleh? Boleh harah ayam kampung kita. Rumah kita 3 ekor ayam harah. Bahasa itik pun kita tak faham, bahasa ayam pun tak faham. Ada saya baca satu kisah lucu. Baca. Bukan riwayat tapi hikayat. Ada seorang tu datang ke Nabi Sulaiman. Dia kata, ya Nabi Allah, saya ni dah lama nak minta dengan Nabi. Apa dia? Nak minta biar saya faham bahasa binatang. Nabi Sulaiman kata, tak ayah, dak nak satu je. Kalau boleh nak faham bahasa itik je. Kenapa? Sebab rumah saya bela 2 ekor itik, 3 ekor. Adalah berapa ekor itik. Saya nak faham bahasa itik, nak tahu. Nabi Sulaiman kata, tak ayah, dok, tolonglah sekali. Mu nak sungguh ke? Nabi Sulaiman pun doa lah. Dia faham bahasa itik. Dia balik rumah, dia tengok itik dia punya papa. Rupa-rupanya itik maki dia. Tak boleh makan kat aku rasa gini, nampak dia muka warok, nampak gini-gini. Tak tahan dia. Kena maki di itik, tak tahan dia.
Ni kuat pada netizen kan tuan. Apa Allah kritik bahasa kasarnya. Mati aku. Lepas tu duk semeh aku, duk kata nyenyeh aku. Orang tengok tu pakar tu tak pandai sabar tu hak ni atas. Dia kritik habis aku. Dia faham. Oh, dia kata, ya Nabi Allah, cukuplah aku tak nak peletik aku. Tak tahan aku dengar. Tuan-tuan, nak ceritanya kelebihan Nabi Sulaiman ni hebat. Bila dia dapat kehebatan yang banyak dengan ni, dia kata apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kurniaan Tuhanku, dia nak uji aku syukur ataupun aku kufur. Dan Nabi Sulaiman dia akan baca satu doa khusus. Doa ni kalau boleh kita beramal setiap pagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ni ayat Al-Quran. Nak faham boleh rujuk dalam buku inilah doa aku. Tak payah tulis lah, letih nak tulis. Jadi boleh. Maksudnya wahai Tuhanku, boleh tolonglah beri kepadaku sifat untuk aku syukur kepadamu di atas nikmat yang kamu kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, di mana amalan-amalan yang aku lakukan, amalan soleh kamu redha dan terima. Masukkanlah aku bersama dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang soleh. Ini yang didoa oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada sahabat dia bernama Muaz bin Jabal. Beza Muaz dengan Nabi ni 30 tahun lebih kurang. Masa Nabi mati tu, wafat tu, umur dia dalam 30-an. Sama macam Sayyidina Ali lah. Ni sezaman. Muaz ni Nabi tengok dia ni orang Ansar tapi cerdik. Dia kalau ibarat zaman kita tengok mufti lah. Nabi kata, alamukum bil halali wal haram Muaz ibnu Jabal. Orang yang paling handal di kalangan kamu tentang halal haram adalah Muaz bin Jabal. Dan dia mati kerana kita'un, sekitar tahun 18 Hijrah, dalam usia dah 38 tahun gitulah. Muda. Satu ta'un besar berlaku di Jordan. Yang dia nama kawasan tu dipanggil Amwas ataupun Amawas. Bila berlaku ta'un itu menyebabkan lebih 25,000 sahabat Nabi atau orang Islam mati. 25,000. Banyak mati masa itu. Ta'un ni bahaya. Salah seorang matinya Abu Ubaidah Al-Jarrah, antaranya Muaz bin Jabal. Dalam buku ni kita ceritakan hadis 40. Kalau boleh buat baca di rumah. Apa kata Nabi? Ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, hamba sayang ke awak. Nabi kata kepada sahabat, kalau dia sayang, dia zahirkan. Saya sayang ke awak. Saya cinta ke awak. Cintanya bukan makna suami isteri ataupun laki bini ataupun dua jantina. Tapi cinta ni maknanya perasaan sayang lah, sayang. Dan bila sayang Nabi bagi, Nabi kata, Allah tada'a dubura kulli salatin antakul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Kalau boleh, jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai sembahyang. Selesai di sini ada dua tafsiran ulama. Dubura kulli salat ni sama ada selepas tahiyat akhir, sebelum salam, ataupun selepas salam. Dua-dua boleh. Bacalah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku syukur pada kamu, zikir pada kamu, dan juga baik amalan ibadat yang menyebabkan Allah terima. Jadi kita kena doa. Syukur kepada Allah juga dengan maksud kita cuba buat baik. Antara yang patut kita buat baik pada anak isteri kita. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Ini penting tuan-tuan. Kalau kita boleh buat baik kepada anak isteri kita ini, baik sangat. Antara tanda kita syukur ni, kita jadi orang yang suka bersedekah. Jangan kita ni suka bersedekah. Sedekah ni saya bukan kata 4,000 sekali sedekah. 5 sen pun tak apa. 10 sen tak apa. Sebab itu bila sebut sedekah, saya kata keajaiban.
Dan orang zaman dulu mereka bertanding untuk menjadi orang yang pemurah. Saya sebut dalam buku, mereka lah paling pemurah. Nabi kata, Allah berfirman, Allah suka kepada dua orang ataupun dua sifat. Sifat yang pertama sifat pemurah, sifat yang kedua sifat baik akhlak. Bila bergabung dua ni akan jadi baik. Dan disitulah tanda seseorang itu akan mendapat kelebihan di sisi Tuhan. Dan syukur kepada Allah, kita kena jaga masa kita. Ini buku paling saya sayang, masa peliharalah. Kadang-kadang kita terbazir masa dan kita hanyut, tiba-tiba mati je. Bak kata pujangga Arab, nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asyala tanqadi. Kita duk pagi-pagi, duk petang-petang, duk sibuk tentang urusan kita. Urusan orang hidup tak selesai-selesai, tiba-tiba mati je. Kita tanda syukur pada Allah. Kita juga kena jaga anak-anak kita. Nasihat seperti nota untuk anakku. Dan ajar dia, kita sendiri supaya suka baca Quran, tip hafazan Quran sebagai contoh. Dan bukan sekadar itu, syukur kepada Allah kita belajar ilmu. Ni di akhir zaman kita sebut ni. Antara cabaran kita ialah kadang-kadang kita berlaku fitnah Dajjal, kita tak kenal macam mana. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj, begitu juga Imam Mahdi. Semua ni kadang-kadang benda ni tanda-tanda akhir zaman. Banyak dengar dakwaan, tapi kita nak pegang hak mana satu hak sahih ni, hak sebenar. Bila dengar orang ni cakap, oh ya kok, iya juga. Tuan-tuan tahu dalam sejarah hidup saya pernah ketemu Imam Mahdi. Ni hebat saya ni. Imam Mahdi. Masa tu saya ingat saya jadi mufti wilayah. Mari temu saya Imam Mahdi. Mengaku Imam Mahdi. Naik atas mana? La ilaha illallah. Ada pengikutnya. Itu satu. Antara sejarah hidup saya, umur hidup saya pernah temu Nabi. Orang lain tak temu. Mimpi je saya temu Nabi. Saya pergi penjara Kajang. Masuk dalam penjara. Masuk boleh keluar lah. Bukan masuk dia keluar. Masuk pergi ceramah. Mari wadah kata, nak temu Nabi tak? Kata tak si, tak mahu. Malah. Apa benda ni? Dia kata dah Nabi nak temu. Hak mengaku jadi Nabi. Saya kata, mari temu. Pucuk tangan saya cakap. Kata dah tobat dah. Tobat sungguh dah. Tobat sungguh dah. Nak ceritanya macam-macam fitnah akhir zaman. Ini banding. Jadi sebab itu kita kena faham. Dan untuk kita merasakan bahagia, cubalah seupaya mungkin hidup bebas hutang. Dan sini saya cerita banyak teori macam mana dengan hadis Nabi, dengan pengalaman orang yang jatuh, yang hutang banyak seperti Abi Umamah Al-Bahili, akhirnya dia terlepas, akhirnya dia berjaya dalam hidup, bahkan dia menjadi penderma orang yang kaki sedekah fi sabilillah. Saya rasa sekadar itulah 10 minit dah lebihnya. Minta maaf masa saya ambil dan bahasa yang tak sesuai dengan khalayak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawhid. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Seperkara lagi, kalau tuan-tuan ada dalam handset masing-masing, boleh masukkan cuma saja apps kami Al-Inarah. Al-Inarah ni kita telah jawab lebih daripada 10,000 soalan. Kita kumpulkan dalam apps ni dan dia banyak membantulah isu-isu yang terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.